So hari ni aku dapat lagi satu barang daripada jenama ni. Kalau korang tak tahu, nama dia Soundcore model R60i NC. Apa kau bondonya? Yep, itu dia geng. Ini adalah Bluetooth earphone. So kita pergi body dia dulu. Kenalah dengan harga dia. Aku rasa kalau korang tengok harga dia, mesti korang terkejut. Bapak mahal. Tapi guys, tapi yang pertamanya, body dia memang solid, kemas dan cantik. Nak cocok dia terang-terang kat situ, type C, takkan nak kena ngajar kan. So guys, Soundcore ni earphone dia, kita tunjuk pula earphone. Okay, aku ambil sebelah. Okay, earphone dia pun memang simple, tak ada fancy sangat. Gitu je. Walau bagaimanapun, yang buatkan dia ni mahal guys, bagi aku memang mahal, memang terasa mahal dia. Bagi mereka yang tak menghargai lah, adalah sebab bunyi dia. Sorry to say lah, aku dah try banyak jenis earphone. Okay, yang murah memang murah dan affordable lah. Soundcore ni tak berapa affordable, tetapi masih boleh beli lagi. Harga dia memanglah terasa mahal, tetapi kualiti bunyi dia geng, bagi mereka yang betul-betul nak dengar lagu, korang memang tolonglah pakai Soundcore ni. Bagi mereka betul-betul nak dengar lagu, sebab bunyi dia memang clear. Aku dah try buat simulasi macam mana aku nak bagi korang dengar dia dalam mikrofon aku, tapi tak jadi dan tak puas. Jadi tak dapatlah aku nak buktikan. But trust me, please trust me, kalau korang mencari earphone yang mempunyai kualiti bunyi yang superb, buat masa ni paling superb, sumpah, jenama Soundcore. Dan kemudian pada masa sama, of course lah, dia ada active noise cancellation punya function. Dan seterusnya dia ada tambahan sikit, dia boleh jadi AI translator. Ini dah jadi common lah untuk Bluetooth earphone zaman sekarang. Ada apps, kau connectkan dengan apps, nanti dia boleh translatekan bahasa orang lain supaya kau boleh faham menggunakan yang bahasa kau faham. Fully charge, dia boleh bertahan sampai 8 jam. Dan sekali pakai 8 jam, pakai cas, total boleh pergi sampai 40 jam. Siapa yang pakai Soundcore, say hi sikit. Ciao.